Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni saya terpanggil untuk share sesuatu. Soalan yang pernah ditanya kepada saya, macam mana nak tahu pilihan yang kita buat sekarang ni adalah tepat dan sesuai untuk kita? Itu soalannya. Jadi pada hemat saya, pada pandangan saya, cara untuk kita tahu sama ada pilihan kita tu tepat ke, sesuai ke dengan kita adalah bayangkan hidup ni macam kita tengah cari sepasang kasut. Korang bayangkan masuk kedai kasut, mata kita akan pandang kasut yang macam mana. Kita nak kasut yang paling trending lah kan, yang semua orang tengah gila-gilakan sekarang. Lepas tu kita nak kasut yang style, kita nak warna yang paling menyelah. Tapi cuba korang fikir balik. Ada sesuatu yang korang mesti fikir, korang mesti tengok betul-betul before beli. Apa tu? Saiz kasut. Kalau sebelah kiri saiz 6, sebelah kanan korang ambil saiz 8. Mana maunya? Tak kenalah. Jadi korang mesti macam mana pun hebat kasut tu, cantik macam mana kasut tu, korang mesti akan tengok saiz juga kan. Kalau tak ada saiz yang korang nak, korang takkan beli. Macam tu jugalah dengan hidup. Hidup pun sama. Korang jangan pilih pilihan yang orang rasa orang lain mesti akan puji aku, kan? Orang lain mesti akan pandang tinggi pada aku. Janganlah macam tu. Kita cari pilihan yang kita sendiri yang selesa untuk hidup dalam keadaan tu. Contohnya apa? Macam kita masuk universiti lah, kita ambil satu course kan. Ambil course apa? Kita nak course tu yang kita selesa, ataupun kita fikir, kalau aku ambil course ni, semua orang akan pandang tinggi pada aku. Betul ke macam tu? Jadi, adakah orang tu yang akan masuk course tu ke engkau? Korang yang akan belajar bertahun-tahun dalam universiti tu. Jadi, pada hemat saya, pada pandangan saya, nak tahu benda tu sesuai ke tak, korang sendiri rasa macam mana? Waktu korang dalam course tu korang rasa macam mana? Itu kalau kita belajar lah. Kalau kita bekerja, kerja tu sesuai tak dengan korang? Bukannya kita fikir, kerja ni orang lain pandang tinggi, gaji besar, mesti orang pandang hebat kat aku, mesti aku dipuji-puji makcik-makcik bawang. Tak macam tu. Yang penting siapa yang nak bekerja, makcik bawang ke korang? Sama juga dengan kasut. Kalau korang pakai kasut sebesar sebelah, tak best. Korang pakai sempit sebelah, tak best. Korang pakai dua-dua sempit, melecet kaki. Korang pakai dua-dua besar, mengheretlah kasut gambarnya. Jadi